Perkara basic yang anda perlu tahu sebelum mulakan simpanan emas. Yang pertama, emas bukanlah simpanan jangka pendek tetapi simpanan jangka panjang 2 tahun ke atas. Duit yang nak dialih kepada emas mestilah duit lebihan yang tak diguna pakai atau nak diperam 2 tahun ke atas. Nombor 2, emas public gold tiada pendapatan, tiada pulangan ataupun dividen tahunan. Keuntungan emas public gold 100% adalah melalui kenaikan harga. Mana-mana syarikat yang menjanjikan pulangan ataupun dividen tahunan, berhati-hati. Nombor 3, simpanan emas yang patuh syariah adalah mesti bersandarkan emas fizikal. Di Public Gold menekankan konsep beli emas mesti dapat emas. Anda boleh pilih simpan emas di tangan ataupun biarkan emas anda simpan di dalam akaun emas yang dipanggil akaun GAP. Nombor 4, harga emas secara purata meningkat lebih daripada 10% setahun. Tetapi ini bukan bermakna emas sesuai untuk beli hari ini, jual minggu depan. Emas tidak sesuai untuk simpanan jangka pendek. Nombor 5, beli emas bukan tunggu harga turun. Kerana harga yang dianggap murah adalah harga yang telah berlalu. Waktu terbaik yang sebenar beli emas adalah waktu pada ketika kita ada duit. Jadi menabur emas tak perlu monitor harga. Asal ada duit, alihkan cepat-cepat sebelum duit habis. Bagi yang berminat nak mulakan simpanan emas, jom klik sign up untuk saya bimbing secara percuma.